korang tengok ni bukan CCTV tapi fungsi dia seakan-akan CCTV. Dengar sampai habis. So ini the doorbell dengan kamera, loceng pintu yang siap sedia ada dengan kamera sekali. So apa function dia? Fungsi dia adalah untuk korang nampak siapa yang tekan loceng rumah korang. So korang dah tak kena buka pintu dulu baru nampak. Ni penting tau untuk keselamatan. Lagi-lagi yang suami kerja, isteri seorang kat rumah ataupun anak tinggal kat rumah. And yang best, dia boleh pantau terus daripada phone korang. Bila orang tekan loceng, terus phone korang akan dapat notification, and even korang boleh communicate dengan orang yang tekan loceng tu secara live. Yes, korang boleh communicate two-way audio. Dah lah boleh nampak orang, siap boleh bercakap lagi. Korang akan dapat notification macam ni. Korang tekan untuk angkat, korang dengar sekali dia punya sound tu. So guys, ini video saya pesan daripada kamera ni. So macam mana? Korang rasa best ke tak? Clear kan? Terbaik. Untuk video quality dia pun aku suka. Memang sharp. Even untuk waktu malam pun dia ada night vision. And still nampak cantik. Cara nak pasang sangatlah senang. Dalam kotak korang akan dapat skru and dapat pelekat. Kalau aku sendiri just gunakan pelekat je. Yang ni pun dah cukup kuat. Dia waterproof So tak ada masalah kalau nak tampal dekat ruang yang terdedah dengan hujan. Untuk doorbell ni dia menggunakan bateri yang korang perlu charge. Yang mana dia built in dengan 5200 mAh bateri. And dia tahan sampai 6 bulan tau. So basically korang just charge 2 kali saja setahun untuk gunakan. Nak charge pun senang, just cabut je kamera dia daripada casing, guna je kabel type C korang, and dah siap charge, masukkan sahaja balik. So kalau korang nak korang punya rumah lebih selamat, korang pentingkan keluarga, and bagi aku sangat-sangat berbaloi untuk korang dapatkan doorbell yang ada kamera macam biasa guys. Kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.